Tadi kau pakai earphone kan? Pakai earphone sayang. Dah? Earphone? Ngantuk apa? Oh, tu. Bang, depan ni bang. Bang, depan ni. Oh, wah. Bang, kejap lagi lah. Screenshot. Dah. Kejap. Dia kat sini suara. Diam sayang. Berusung. Ya. Sayang. Mana? Dia dekat sini. Tunjukkan. Mana? Adik! Mana dia? Adik kat mana? Ya. Adik nak kakak tolong ke? Adik jangan nangis. Kalau adik nak tolong, kakak boleh bantu adik. Adakah adik roh tak tenteram? Adik. Lemah. Dia lemah lah. Sekejap ya. Benda macam ni, kalau lu nampak Cik Ponti, tak payah takut. Biasa lah tu. Jom. Hans, macam Along dengan Nana, dah biasa benda-benda tu ni. Kita nak takut hantu apa? Dia nangis tu. Iyalah, dia tengah nangis. Lagi awak nak katakan apa, Hans? Dengar tak suara? Suara dia nangis. Dia bunyi lagi. Biarlah dia berlaku. Kita belah. Dia pun suruh dia tunjukkan kelibatnya. Malam. Oh, Papa Sophie pun. Dia tak nak tunjukkan kelibatnya. Biarkan dia berlaku. Nangis lagi. Biarlah dia. Kita nak pujuk dia Anda pun tak tidak boleh. sepatutnya berada di sini. Tidak sepatut berada di sini. Okey kawan, mari kita tunjukkan dalam live ni. Siapa nak tengok komen satu? Kejap sayang, jangan masuk dulu. Sini dia punya lain macam. Sekejap. Siapa nak tengok komen satu? Matu ni. Komen. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi dua lagi ni geng. Kawan yang mana tak dapat membantu Along, tap screen kawan boleh. Bantu berkongsi live, bantu punch card. Yang mana belum follow lagi, tekan follow. Kalau ada lah, kalau tak ada. Allah. Yang tak ada bantu. Baliklah malam ni kawan. Zoom it out dong. Tak apalah, cubalah nasib. Come on guys. Okey kawan, siapa dapat bantu Along berkongsi rezeki kepada Along sedikit sebanyak, Alhamdulillah. Ada tak yang dapat berikan penyumbang kepada Along, melengkapkan matlamat Along di bawah? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kejap kawan. Jangan masuk dulu kejap. Ada tak yang dapat bantu? Jangan tunjuk sayang. Mendengar dia. Awak datang. Aku solat di tempat ini payahlah. Sebab apa nak bagi tahu dekat viewer tentang ni, kisah dekat sini. Tunggu dia bantu jap. Apa nak tunjuk kepada dalam live. Oh siapa dapat bantu kan? Hati tangan lagi dua. Okey, ada tunjuk satu je dulu kawan First sekali dia tulis ni. Korang baca Aku solat di tempat ini payahlah. Tak payahlah. Oh, Tak payah. aku solat di tempat ini tak payahlah. Okey, dengar Tengok First checkpoint untuk dinyatakan di dalam live Along. Okey, kenapa dia cakap sini? Aku solat di tempat ini tak payahlah. Dia kata begitu Okey, Along akan gunakan lampu putih
untuk menunjukkan tempat-tempat ni kepada dalam live. Okey? Siapa nak Along guna lampu putih nak tengok? Komen satu. Cepat. Sebelum Along ni. Along dari tadi tahan nak tengkoncel je ni. Tapi tak terkocel-kocel lagi ni. Bantu geng. Okey. Cuci tangan. Kita gaya lampu putih untuk menonjolkan. Okey sayang. Bismillah kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabaikan ibarat tengau gimana. Apa baca tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey kawan. Minta maaf Okey kawan boleh tengok. Sayang. Ni tu kat pakar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Di dinding. Okey Okey, tak apa, kita tunjuk ni dulu. Lepas tu kita tunjuk sekeliling tempat ni. Saya ingat. Saya ingat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jangan berpisah. Jom ikut bang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, serap. Banyak tempat hijau. Okay, Alun guna lampu putih ni sebab apa tahu kawan? Aset keselamatan Alun dan Nana. Terpaksa kami gunakan. Okay, satu lagi. Ada tak apa-apa dekat sini? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ni? Kaki tangan ni, kaki tangan. Saya lagi dua je, lengkap lah. Kenapa kawan terus diam diri bila melihat something Kenapa kawan mendiamkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Tempat ni Alun tak berani guna lampu hijau dan memang tidak berani untuk lakukan. Sebab sini energi kuat. Energi dia luar biasa. Tengkuk Alun pun berat ni. Memang. Secara jujur tengkuk pun berat. Ni, ngomong ni. Ni untuk apa kau tengok ni? Toilet bawa. Toilet momok. Ni untuk toilet momok Siapa punya. dapat bantu hati tangan ni? Lagi dua lagi. Momok punya toilet. Lagi dua lagi dah. Lagi dua lagi. Faham. Kita try beli. Pukul 12 kita lain. Kejap kawan Sebab kita tak boleh lama. Kita topang kereta baru ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan siapa dapat bantu berkongsi rezeki kepada Along. Long kita kolab jom. Han nak kolab Awak dari Sabah macam mana? Ada tak yang dapat berikan sumbangan ikhlas berkongsi rezeki kepada Along ataupun dapat melengkapkan matlamat Along? Ada tak? Kat bawah. Kat bawah. Tengok ni macam. Oh jangan tengok ni kawan. Tak elok lah. Tempat-tempat begini dia buat. Lagi dua lagi. Covid atas saya. Jom. Ikin! Sultan! Thank you, Ikin! Allah Akbar. Aduh, ya Allah. Ya, Saya terluka. Allah Akbar. Awak terluka? Ada BA pula. Ha? Ada BA. Sama-sama.
Oh, masih. Tak boleh ni. Ada pilih abang. Ya. Ni macam kat kita ni. Tenang. Maaf kawan, tak boleh lampu hijau. Alu tak sarankan. Sebab ini dia kuat ni. Tahu, sabar. Banyak-banyak parah tak pernah buat kat sini tau. Serius lah sayang? Kasi yang punya juga. Allahu Akbar. Kenapa mention nama aku ni? Kenapa mention nama aku? Apa? Ha? Mana? Alu. Alu black. Lampu hijau? Boleh, no problem. Lampu hijau sayang? Suka lampu hijau benda. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayang, lampu hijau. Nanti kaca. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Seram nampak sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Sini sayang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni kat belakang hutan ni. Ada apa-apa tak? Pokok buluh belakang. Dekat belakang ni pokok buluh. Pokok buluh Ada nampak apa-apa tak? Ya Allah. Masa buka lagi banyak apa? Banyak apa tu? Banyak abu. Saya kuat angin tu lah. Bawa kan bantu tak tinggal. Bawa kan siapa dapat batu hati tangan satu lagi. Malam ni abang pergi tidur lain. Tak salah, dapat ikan. Tak adalah. Tidur biasa. Dah. Dah, masuk sebelah. Boleh buat balik. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Adakah anda takut? Tak takut. Aku takut pada Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang takut Allah je. Mana kita nak takut benda lah ni? Pasti. Kejap aku. Baik, minta maaf lah brother Bob. Tadi jaga awak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la na'ud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas sikit. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tiba-tiba kita masuk tu kena jerit. Cik popoi. Allahu la
هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له Aku salah, ما Rashidah. في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه suara. إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده الله أكبر Kenapa? حيثما وهو العلي العظيم الله أكبر Woi! Woi! Woi, Sam. Dekat buat angin tu, ya. Ada suara lah. Oh. Sekejap. Sabar. Ada suara. Dengar. Sayang. Dengar. Mana? Weh, sayang, belakang sayang. Saya sedang mendengar. Bunyi macam berdengung si betul. Dia macam marah saya baca ayat kursi. Suara jelas, yes. Allahu Akbar. Tunjukkan. Sayang. Dia macam marah. Orang baca ayat kursi. Jangan sini, jangan. Kamu sini. Kemudian siapa dapat bantu hati tangan dia. Allah Akbar. Siapa dapat bantu dia? Satu lagi. Telah. Siapa dapat bantu? Pergi dekat tu saya, kat helmet tu. Ha? Dekat topik ledah. Mesti dia dah sana. Betul? Kenapa tak? Kita ambil penyangkut dia. Alang-alang dekat sini kita ambil penyangkut dia. Ya. Dia penting. Nak ikat macam mana? Boleh. Tu je. Di atas orang dia tadi. Boleh penting. Tak boleh ni. Penting. Tak boleh. Dah tengok dah tak boleh. Boleh lah. Percaya apa tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. PD ya, PD. Sayang. Tak boleh. Sayang. Jom. Boleh lah. Orang boleh buat macam tu juga. Sayang, tu dia. Ingatkan itu seorang dia. Ingatkan itu seorang dia. Jahat. Jahat. Tengok dia kata kita jahat ni sayang. Betul. Dia kata kita jahat ni. Dia dah mengatakan kita jahat ni. Jom. Dia baca ayat kursi. Bagi dia ayat kursi parah. Long keluar dari situ. Kenapa? Hans, kenapa arah kalung keluar dari situ? Ada something ke? Long, jangan jaga belakang Kak Nana ya. Kenapa belakang dengan Nana? Han beritahu jaga belakang. Perlahankan suara anda. Perlahankan suara saya. Oh, pakaian tu. Fokus kalau rezeki lebih nampak dia tadi. Baik. No comment. Dah. Dah. Okey, cukup. Kita berdua sikit. Nanti Kak Suria Ibrahim. Kamu Dia mencarut nak tanya ni. Bukan saya carut. Saya melata. Saya kalau melata memang dia itu. La ilaha illallah Muhammad. Bukan saja. Ngaji.
Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Terlakar. Berkahwin. Berkahwin. Okey, boleh dimakan. Alung pun kosong. Oh, kaki. Apa tu? Dan Tak, kita pun kosong juga. belok ke kanan. Turun bawah. Buruk ke bawah. Ya, Syarifin. Alung kosong lah, nak pun kosong. Bukan nak tukar dia. Hai, adik. Oh, Oh, adik, kata nak balik. komen 1 kalau betul, komen 2 kalau bukan, komen 3 tidak pasti. Yalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cukup. Jom jalan. Ada yang komen 1, ada yang komen 2, ada komen 3. Tak jelas kan? Komen 3 je tak jelas. Kita minta lagi dia. Ada Kak Anasok pun komen 1. Alright. Komen 3 Kak Siti Abu. Okey. Alright. Saya tadi yang tadi pinggan. Oh, sekejap. Kampung ni. Tadi pinggan. Saya jumpa awak. Jumpa awak. Saya tak jumpa awak pun. Tengok bawah. Belok kanan. Eh? Hah? Jalan mana? Eh? Oh, ni. Ha. Ni. Ha. Oh, nak pergi. Ni ke? Ya, ya, ya. Oh, hebat. Tersorok tangga dia. Okey. Kejap sayang. Mana? Kawan siapa dapat bantu Alung Ha? kanan. Berkongsi rezeki kepada Alung. Sedikit, sebanyak atau dapat melengkapkan matlamat Alung di bawah. Bukan. Tolong bantu kawan. Dan naik tingkat berapa? Ha? Benar tak? Alhamdulillah, tengok Nana malam ni cun. Tengok sayang. Sekejap. Mantap lah tas Nana. Alung je tak mantap. Lo ni floor berapa? Ni floor G. Kami dah turun bawah dah. Makasih korang. Mantap lah. Sekejap sayang. Sabar sayang. Sekejap sayang. Sini. Dah suruh kan? Betul kan? Bunga mawar ni, sikit lagi kan? Gigi baru. Apa siapa dapat bantu ni? Gigi baru. Saya minta 12 je, bunga mawar. 12 ni nak elah kan? Pukul 12 kita elah. Jual satu kan? Mantap! Terima kasih Kak Surya Ibrahim. Jom. Terima kasih. Oh, Dah habis nak keluar. Tak apa. Okey. betul? Terkejut kawan dengar suara Kak Nana. Kak Nana happy malam ni, tas cantik malam ni kawan. Tas Alung je yang tak cantik malam ni. Rezeki Nana malam ni. Yang. Oh, hebat. Bodoh tak. Dia bersembunyi.
bersembunyi. Kat pendidikan. Betul. Jangan happy sangat. Itulah. Lelaki. Tangan dia. Cuma ingat dua je. Ingat dua kepada. Kawan ni mana tak dapat bantu Alon tetek screen je kawan. Bantu berkongsi live boleh ya. Bantu punch card, tanda support boleh ya kawan. Hilang suara Alon, tak minum air dari tadi. Tenang sayang. Terima kasih Lin berkongsi rezeki. Suara Alung hilang. Banyak popek-popek. Terima kasih Lin berkongsi rezeki kepada Alung. Okey sayang. Sulung. Sulung. Bukan tempat tinggal kawan Long tu. Donat. Ya, tempat tinggal. Siapa nak tengok tempat tinggal penginapan kawan Along? Kawan dah. Nah. Tak perlu. You popek-popek saya tengok kakak Nana je. Tarik seluar sayang tu. Tarik seluar sayang tu. Aduh. Kakak ni masalah. Popat. Popot. Pergi perlahan-lahan. Okey. Siapa nak tengok komen satu? Ada. Jangan pergi bilik ni. Rumah Ujang. Kok ada lembaga dalam rumah dia? Macam ada. Ni ah. Dekat sini Ni dah mau dah. Sebelum tu Alun nak tunjuk kawan. Cudi. Siapa dapat Jangan. membantu Alun bunga mawar. Berkongsi rezeki kepada Alun. Kawan kita ni. Dia dah pindah rumah ya. Ya betul. Ada tak yang dapat membantu Along berkongsi rezeki kepada Along sedikit sebanyak atau dapat melengkapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Tu hari aku jumpa Ojang kat Sukang Komplek Paroi. Serius dah Faizal. Kok Ojang dah keluar Ujang nak Panduan. Ujang. Tak tahu Faizal nampak Ojang dekat komplek. Ujang dah faham ke? Jangan sentuh bang. Tak. Ujang dah faham ke? Rasanya dah. Dia dengan Ikan kau.
Dia duduk mana sekarang? Dia tak duduk sini lagi.